Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Berkatalah orang-orang Arabi, yakni orang-orang darat, kawasan pendalaman yang tidak belajar, yang tidak mengaji, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sebenarnya kamu tidak beriman. Katalah, kami Islam sahaja. Kerana iman itu belum lagi masuk ke dalam hati-hati kamu. Jika sekiranya kamu sungguh-sungguh beriman dan mengerjakan amal yang saleh, maka Allah tidak mengurangkan pahala amalan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya mereka yang benar-benar beriman ialah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu sedikit pun, tidak ada syak sedikit pun terhadap Allah dan Rasul. Kemudian mereka berjihad dengan harta benda mereka dan diri mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar beriman. Ayat ini berkait dengan kumpulan orang-orang Badui ataupun kalangan orang-orang Badui. Orang Badui ialah mereka yang jauh daripada Madinah, yang tidak belajar, yang tidak mengaji, yang Islamnya ikut-ikut orang sahaja, bukan Islam sungguh. Apabila Islam mencapai kemenangan, maka banyaklah harta-harta zakat yang diberi oleh orang yang sudah masuk Islam, dan banyaklah harta-harta rampasan, harta faid yang diambil oleh orang yang bukan Islam. Dan harta ni sebahagian besarnya dibahagikan kepada mereka-mereka yang berhak sebagai bantuan, sedekah dan sebagainya. Terdapat kalangan mereka yang bebal ini, yang jahil ini, hanya ingin mengambil kesempatan daripada kemenangan Islam, datang menunjuk-nunjuk diri di hadapan Nabi SAW dan bercakap dengan penuh mulut, kami telah beriman, semata-mata untuk mendapat bantuan, untuk dapat duit, untuk dapat imbuhan yang diberi. Allah menurunkan ayat. Allah yang maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, memberitahu kepada Nabi yang salam, katakan kepada mereka, aslamna, kami Islam saja, dan kami tidak beriman. Kamu tidak beriman kerana iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kamu. Ayat ini menjadi dalil kepada ulama yang mengatakan bahawa perbezaan di antara Islam dan iman, Islam itu ialah mengucap dengan lidah,
menyatakan secara zahir dia adalah seorang Islam, sama ada dengan ucapannya ataupun secara automatik daripada keturunan dan keluarga Islam, maka jadi Islamlah seseorang itu pada zahirnya. Dan mengikut hukumnya, bila dia sudah mati, meninggal dunia, hendaklah diuruskan jenazahnya sebagai seorang Islam, dimandi, dikafan dan disembahyang serta ditanam di kubur orang Islam. Itulah hukum-hukum Islam pada zahirnya. Adapun iman itu ialah kepercayaan dia dalam hati, dengan yakin, dengan tidak ada syak sedikit pun, dan dibuktikan keikhlasan keimanan itu. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada Allah, adanya Allah, sifat-sifat Allah, kitab Allah, firman Allah, apa sahaja daripada Allah, dan percaya kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Percaya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun, tak ada syak kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tiada ada ragu sedikit pun. Apa yang Nabi ajar, yang Nabi kata, percaya, dibuktikan. Contohnya macam disebut minggu lepas, bila Allah menurunkan ayat arak itu diharamkan, dan Nabi SAW menyampaikan, mereka-mereka yang sudah menyimpan arak di rumah beberapa tempayan yang besar untuk berniaga, sanggup rugi dicurahnya, dibuangnya arak yang ada dalam tempayan itu dengan tidak kira rugi harta dunia, yang penting untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan begitu. Contohnya seorang sahabat yang memakai cincin emas. Mah diharamkan kepada orang lelaki. Lalu Nabi yang salam berkata, mempakar tu neraka, diharam oleh Allah. Nabi ambil, pegang tangan dia, cabut cincin emas dia, capok buang. Kemudian dia tak marah, tersentuh dalam hati dia. Bila Nabi tinggal majlis, lalu kawan-kawan dia kata, ambil balik cincin tu, beri ke binimu. Binimu apa? Dia kata, aku tak mahu dah, Nabi buang dah, aku tak mahu. Sehingga begitu, bila Nabi sudah buang, ini sudah tak ada nilai lagi, walau emas yang harganya mahal. Dibuktikan keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah menegahkan lagi, yang summa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kemudian mereka berjihad dengan mana? Bersungguh-sungguh untuk mendirikan agama Allah, menegakkan agama Allah, dengan mengorbankan perkara yang paling dia kasih, harta dia dan diri dia. Disumbangkan harta dia dan diri dia kerana nak memenangkan agama Allah, supaya agama Allah itu berdaulat mengatasi segala ajaran yang lain. Allah Ta'ala menyebut harta dan dirinya. Harta dulu, kemudian diri. Patutnya sebut diri dulu, patut baru harta. Allah Ta'ala maha mengetahui manusia itu sayang pada harta lebih pada diri. Sayang pada harta lebih pada diri, itu perangai manusia yang sanggup menyumbangkan hartanya, dirinya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dibuktikan keikhlasan dengan harta dan diri, di mana menyumbangkan harta untuk menegakkan agama Allah,
berbeza dengan sumbangan sedekah biasa. Di sinilah Allah Ta'ala menyebut masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang membelanjakan hartanya perjalanan Allah untuk menegakkan agama Allah, laksana orang yang menanam satu biji benih, tumbuh daripadanya 7 tangkai, tiap-tiap satu tangkai keluar 100 biji, digandakan 700 kali ganda. Allah menggandakan lebih pada itu kepada sesiapa yang dia kehendaki. Adapun sumbangan sedekah 10 kali ganda. Beri hutang disebut dalam hadis Isra dan Mi'raj 18 kali ganda. Sumbangan sabilillah 700 kali ganda. Mengapa begitu jadinya? Sebabnya sumbangan sabilillah ini macam curah garam ke dalam laut. Tak tahu bila menang, tak tahu bila berjaya, tak tahu bila boleh. Seolah-olah buang garam dalam laut, tak tahu bila, tak jadi apa. Hanya mereka yang yakin kepada janji Allah, kepada pertolongan Allah, yang sanggup melakukan sabilillah ini. Ini adalah bukti orang yang sungguh-sungguh beriman, yang benar, menunjukkan bahawa iman itu mestilah ikhlas. Dia buktikan ikhlas itu dengan amalan. Bagaimana pula dengan orang yang ada was-was di dalam dirinya? Duduk kali-kali mari basic kafir, jadi kafir lebih baik, mari dalam diri. Itu was-was. Was-was berbeza dengan syok. Syok daripada diri dia sendiri. Was-was adalah gangguan syaitan. Seorang sahabat menemui Nabi yang salam, wahai Rasulullah, macam mana saya ni duduk kali-kali mari mikir dalam hati nak jadi kafir, nak jadi macam-macam. Nabi kata, lepas tu hilang. Kalau hilang itu waswasah, itu syaitan, itu bukan syok. Tidak merosakkan iman. Bila mari perasaan itu, hendaklah ditolak dengan amantu billah, saya percaya pada Allah, ataupun a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ataupun baca qul a'udzu birabbin nas, minta lindung dengan Allah daripada waswas, sama ada berjin dan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang menjadikan manusia ini waswas ialah sama ada syaitan manusia ataupun syaitan jin. Syaitan manusia kita nampak, syaitan mana kawan kita lelek, syaitan lah tu. Kalau dia mengucapkan sesuatu supaya kita ragu dengan Islam, ini syaitan. Jin ni kita tak nampak, boleh mengalir di dalam darah kita, merupakan perasaan yang masuk dalam diri. Waswas adalah gangguan, termasuklah dalam niat-niat kita. Semayang, takbir, Allahu Akbar, tak jadi lagi. Allahu Akbar pula, tak jadi lagi. Allahu Akbar sampai 10 kali takbir. Orang dah nak habis Fatihah, nak rukuk dah, dia tak duduk takbir lagi. Itu waswas. Waswas daripada syaitan. Kalau kita ikut waswas, mana kita ikut syaitan? Ambil air semayang, basuh muka, sampai 10 gayung, tak rata lagi. Sampai 10 gayung tak rata lagi, bodoh lah tu. Ikut syaitan. Sedangkan agama kata sunat 3. Lebih pada 3 tu bukan sunat dah. Niat begitu juga. Adapun ini masalah kerana kita baca kitab tak faham. Kitab mengatakan niat itu sahaja aku semayang subuh, fardu subuh 2 rakaat. Sahaja aku semayang fardu subuh 2 rakaat. Sahaja itu terjemah niat. Itu bukan niat yang ditulis dengan tulisan tu, terjemah niat. Makna sahaja aku semayang dia dengan sengaja, bukan dengan lupa, dengan tak sedar. Aku sedar aku ni semayang subuh, aku sedar aku ni semayang zuhur, aku sedar ni aku semayang. Kita semayang dengan sedar. Itu makna niat. Ditulis dalam kitab sahaja aku ini terjemah niat. Nak beritahu dengan terjemah, ditulislah begitu. Maknanya sahaja, dia buat sesuatu dengan sengaja. Kita semayang zuhur dengan sengaja, semayang subuh dengan sengaja. Ada tak semayang tak sengaja? Yang tak sengaja ni sama ada orang gila ataupun orang niga. Tu saja yang tak sengaja. Kalau memang kita mari ke masjid dah nak semayang, sengajalah tu. Sengajalah.
Ni kerana duduk tengok dalam kitab sahaja aku. Itu terjemah. Bukannya niat, terjemah niat. Nak dia terjemahkan niat itu, maka ditulis begitu. Hakikat niat ni itu buat sesuatu dengan sengaja. Macam kita makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja. Masa nak makan nasi ada tak? Sahaja aku makan nasi. Masa nak makan, sebut je sahaja aku makan nasi. Sahaja aku nak turun tangga. Tak ada. Kita turun dengan sengaja. Kita makan dengan sengaja. Kita sedar. Kita sembahyang dengan sedar. Ambil sembahyang dengan sedar. Itulah niatnya. Adapun ditulis sahaja aku. Ni duduk main Allah Akbar. Nak ni tahlah sahaja aku sembahyang. Itu yang panjang Allah. Panjang tu. Ini kerana tak tahu antara niat dengan terjemah niat. Itu aja. Kita balik kepada, begitulah juga dalam masalah kufur tadi. Sekiranya terlitah perkara kufur, ragu terhadap Islam, merupakan satu lintasan, itu adalah syaitan. Yang tak bolehnya memang kita bertekad sungguh Islam ni tak betul. Kalau laksanakan Islam jadi huru-hara, orang kata ya sungguh. Kalau jalan hukum hudud ni habis kudung belaka. Hukum apa lagu ni tak pakar. Kita kata dengan tekad. Itu semua. Ini menyebabkan imannya habis. Itu dia. Kalau mari waswah je, itu bukannya syok. Syok satu perkara yang lain. Itu perbezaan di antara syok dengan waswah. Yang pentingnya ialah jangan syok. Waswah ni tak boleh kita biar, kita kena lawan dia. Dan lawan waswah adalah jihad. Termasuk dalam jihad juga. Jihad ni bukan saja lawan musuh yang kita nampak. Termasuklah lawan syaitan yang ganggu diri kita. Kita ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang, dia mari kata tak sah. Wak dah tahu je lawan. Cukup 3 kali tinggal. Jangan tu lagi. Jangan ikut dia. Takbir Allahu Akbar, jadilah. Dia kata tak sah lagi, berdolimung kata. Itu wak dah tahu je. Jangan kita pergi layang syaitan-syaitan ni. Yang duduk sampai 10 kali tu ikut syaitan lah tu. Ikut syaitan. Dia berasa dia nak agama sangat. Nak betul ibadat, rupanya ibadat ikut syaitan. Itu. Dan waswah ni boleh menyebabkan akhirnya jadi lemah. Iman kita jadi lemah. Akhirnya bawa pada situ. Dan boleh jadi hilang akal akhirnya. Jadi satu penyakit yang disebabkan oleh syaitan. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menurunkan surah Qul a'udzu birabbil nas, surah yang khusus untuk mengajar kita supaya lawan syaitan yang mengganggu diri kita ni. Dan Imam Nawawi pernah sebut dalam kitab Azkar, mengatakan barang siapa yang ada penyakit waswah ni, dia jangan pusing, menandakan iman dia ada. Kerana dibandingkan perampok dan pencuri tidak mengidam kepada rumah yang tak ada harta. Kalau rumah tu tak ada harta, tak ada peti basah, orang curi tahu, perampok tahu, perampok ada tahu ke rumah tu. Kalau dia tahu ada harta, duduk musing macam mana cara nak masuk dalam rumah. Begitulah hati yang ada iman. Bila hati itu ada iman, menyebabkan syaitan jadi ganggu. Syaitan akan ganggu. Bahkan syaitan ni dia ganggu belaka. Termasuk Nabi SAW. Nabi pun diganggu oleh syaitan juga. Yang pernah Nabi beritahu kepada Aisyah, manusia ni ada syaitan. Termasuk Aisyah juga syaitan ganggu. Lalu Aisyah kata, Rasulullah macam mana? Rasulullah kata, aku pun begitu juga. Tapi Allah Ta'ala memelihara aku. Dan Allah Ta'ala beri pada Nabi ini nampak syaitan. Kita tak nampak. Syaitan yang gaib, Nabi diizin Allah Ta'ala nampak. Disebut dalam satu hadis, Nabi bersembahyang sunat pada satu hari, dan sahabat melihat Nabi duduk nak sambal sesuatu dengan tangan dia. Kemudian sudah sembahyang, sahabat tanya kepada Rasulullah, kami tengok Rasulullah tengah sembahyang duduk sambal apa ke, kena buat gitu sembahyang, takut sembahyang buat sambal begitu. Lalu Rasulullah kata, sebenarnya syaitan mari ganggu aku. Dia suruh api dan aku nampak, aku nak rapah hak yang dia suruh tu, aku nak beri ke budak-budak Madinah. Main kata Nabi kata. Tapi Allah Ta'ala tidak mengizinkan aku. Allah Ta'ala tak izin. Ini merupakan perkara yang gaib yang kita mesti beriman kepadanya. Maka kita kena lawan syaitan ni habis-habisan, sama ada yang zahir ataupun yang tersembunyi. Wallahu a'lam.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الذي لبس العز وقال به، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك العظم والصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة رزقك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر إلى أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.